Jom kita sambung episod 4 hari pertama di Harbin, China. So macam mana nak ke Siberia Tiger Park ni? Jom aku cerita. Daripada homestay yang kita orang duduk, memang nampak salji yang turun lah. Dan ni suasana apartment dan homestay yang kita orang stay lah. Memang betul-betul berdekatan dengan Sofia Square tu. Dan semalam memang turun salji lah dekat sini. Ruangan homestay kita orang memang selesa lah untuk 4 orang. Dan ni homestay yang kita duduk di Man Homestay. Korang boleh dapat je daripada trip.com. Daripada homestay sebenarnya jarak 50 meter je jalan kaki dah nampak Sofia Square. Sebenarnya hari ni kita orang ambil private driver dan plan kami hari ni adalah untuk bergerak daripada Harbin pergi ke Siberia Tiger Park dulu, kemudian kita akan bergerak ke Snow Valley yang terletak 4 jam daripada Harbin. So ni private driver kita yang memang ambil kita datang daripada Snow Valley. So inilah suasana berada di depan Sofia Square. Sangat cantik tau Harbin ni, sebab Harbin ni dulu pernah ditakbir oleh kerajaan Rusia tau. Dan sebab tu kalau kita datang sini banyak tinggalan-tinggalan bangunan-bangunan daripada Rusia. Memang cantik masa ni. Jadi kalau nak ke Siberia Tiger Park tu memang dekat sebenarnya. Jarak lebih kurang 14 km. Masa yang akan ambil lebih kurang 29 minit lah daripada bandar Harbin tadi. Kalau korang ambil Didi, harga dia lebih kurang dalam 40 yuan lah untuk bergerak daripada Sofia Square ke Siberia Tiger Park ni. Nak tahu harga masuk dia berapa? Komen nak.